Assalamualaikum koma. Apa khabar? Teman ni berada di Lembah, Kuala ni. Kalau duduk di sini koma, pengen rasanya nak makan laksa. Inilah salah satu medan cendol dan laksa. Sambil makan laksa minum cendol. Tak tahu nak ngabur lah rasanya koma. Tu belakang teman tu medan cendol dan laksa di Lembah Kuala ni. Kalau kamu datang ke Kuala ni, carilah, turunlah ke Lembah. Depannya Sungai Perak. Sebelah sana pesisiran Sayung Kuala. Sinilah kamu tempat kalau di Kuala ni kalau nak makan laksa. Tapi teman kagum pula lah. Engkohnya Bella Astiloh ni pun pandai buat laksa. Patutlah dulu dia pun pernah juga menjual laksa. Baru-baru ni dia buat juga laksa. Dia menjamu kawan-kawannya di era. Tak sangka juga ya kamu, selain daripada ada bakat dalam bidang seni ni, rupanya Bella Astiloh ni juga pandai masak. Bukan senang jugalah nak buat laksa tu ya. Cik kamu tengoklah. Itu rupanya laksa yang dibuat oleh Bella Astiloh. Tindakan Bella Astiloh ini menjamu kawan-kawannya, memasak untuk kawan-kawan adalah satu tindakan yang sangat positif. Maksudnya Bella ni dia ada satu keinginan yang tinggi untuk menghubungkan diri dia dengan kawan-kawannya melalui masakan. Jadi ini merupakan satu ekspresi kendiri yang sangat sihat. Jadi kalau kamu pandai masak, belanja kawan-kawan, masakkan untuk kawan-kawan. Itu adalah tandanya ekspresi kendiri yang sihat. Memasak dan berkongsi masakan kita dengan kawan-kawan ini adalah merupakan satu terapi. Apa yang dibuat The Bella ni, dia boleh mengalihkan fokus kita daripada pengalaman yang negatif kepada pengalaman yang lebih positif. Jadi orang yang boleh buat benda-benda macam ni ialah orang yang ada kekuatan dalamannya yang ditunjukkan, dan ini boleh menjadi contoh lah kepada kita. Kalau teman cakap pasal Bella ni, bukan maksudnya teman fokus kepada Bella saja, tapi kita ni ambil apa saja yang positif yang ditunjukkan oleh Bella Astiloh ini. Begitu jugalah kepada Wahybi Said Sadiq. Pikir-pikirkanlah, janganlah lama sangat nak nunggunya. Koma